Hi and welcome to my channel. Haha. Macam biasa sebelum kita mulakan penceritaannya aku akan sampaikan jangan lupa like, comment and subscribe. Okay, first kali kalau korang rasa tak dengar, just naikkan volume antara 50 hingga 70%. Okay, nak lebih pun tak apa sebab kita nak dengar kan cerita. Apa pun kita nak kualiti tu best je lah. Sebab aku tengah cari juga lah nak tahu macam mana nak naikkan volume tu bagi cantik, jernih apa semua. Jadi untuk fasa sekarang ni okey je, just fun-fun je lah kita dengar, okay. Dan apa pun, thank you so much yang menonton untuk video aku. Okay, cerita yang aku akan sampaikan pada kali ni adalah cerita pasal childhood. Ke korang bosan lah ataupun dengar childhood aku? Dia nak kata fun sebab aku bercerita. Jadi aku nak permulaan daripada childhood, kira daripada kanak-kanak, remaja sampai ke dewasa. Kira permulaan aku macam tu lah. Lepas kita dah habis pada step by step, nanti aku akan cerita pula macam mana kita nak cerita semua isu semasa lah. Jadi satu persatu dulu. Kita habiskan childhood, lepas tu remaja. Lepas remaja ke dewasa, lepas dewasa apa plan kita. Satu ikut step by step, satu persatu. Okay, korang tak perlu risau, just dengar and korang just play and then buatlah kerja korang apa yang korang nak. Jadi apa pun, thank you so much yang menonton. Okay, untuk cerita pertama yang aku nak ceritakan ni adalah berkaitan dengan kehidupan juga. Dia nak kata normal tak juga, sedih pun tak, tapi lebih kepada normal. Okay, lah korang setiap konten korang akan ada masa macam pening sikit kan. Tapi kalau korang dengar betul-betul, aku rasa korang boleh faham cerita-cerita yang aku sampaikan tu. Aku rasa. Okay, cerita dia ialah waktu aku umur 12 tahun. Okay. Waktu tu aku berumur 12 tahun dan pada waktu tu juga aku pergi ke satu tempat dekat dalam, kat mana aku tak pasti, tapi kat pantai. Kiranya semua family daripada belah mak aku tu semua ada, cuma belah ayah aku lah. Maksudnya aku pergi ke pantai tu dengan family belah mak aku. Kita orang pergi holiday ke pantai. Okay. Kira dekat pantai tu memang ada orang dah sediakan homestay lah untuk kita duduk. Okay. Memang semua ada lah. Totally semua ada, complete. Memang tak ada apa-apa yang nak dirisaukan apa. Semua ada. Totally fine lah, cantik lah. Lepas tu, okay, kira kita sampai sana petang. Kira dalam pukul 2 petang, 3 petang dah sampai sana. Kira dah tolong semua, rehat lepak-lepak kat luar. And then lepas baru kita mandi lah kat dekat pantai. Kan? Lepas je kita dah pergi pantai. Okay, waktu dekat pantai tu, cantik je. Dia tak macam laju ke, air dia tak laju lah. Dia macam normal lah. Kita boleh mandi tu, dia punya ombak tu pun kiranya bila kita mandi tu tak adalah nak kata pedih apa sebab ombak kan. Yang just biasa je. First mandi tu dalam setengah jam pertama. Kira aku mandi setengah jam kan. Elok je, cantik je dia punya apa? Dia punya air tu cantik je. Pantai dah lah. Maksudnya ombak yang dia bagi kat aku untuk mandi tu okey. Lepas tu aku toleh ke belakang lah. Nak tengok ada apa kan. Sebab macam ada terpijak sesuatu lah. Sekali ombak tu datang kuat tiba-tiba. Aku macam nak lemas lah. Tapi tak adalah jauh pun kan. Dalam 1 meter macam tu lah. Aku dengan tempat nak keluar daripada pantai tu lah. Lepas tu aku pelik. Apa asal tiba-tiba kena ombak besar ni. Sebab tengok ombak-ombak yang dorang mandi kat tepi sana hujung-hujung tak ada pula. Aku adalah 2-3 orang kat sini. Tapi dorang tak kena. Aku kena. Aku macam, kena apa ni? Tapi waktu tu nak kata biasa tu macam agak mendung lah. Sebab tak nampak tanda-tanda nak hujan pun. Tapi selesa lah untuk mandi je. Tak ada apa lah sangat. Okay, kali pertama kena tak ada apa lah. Lepas tu mandi kena lagi. Mandi kena lagi. Mandi kena lagi. Kata dah 3 ke 4 kali kena. Lepas tu aku dah tak tahan mandi. Tak ada mandi seorang, ada 2-3 orang kat sebelah aku.
Tu aku kata aku nak mandi sana. Bukan semua family sana, semua kat sana. Abang aku semua mandi kat sana. Aku mandi sana. Elok je. Tak ada apa. Elok saja. Sebab aku mandi dekat situ ada je yang mandi dengan aku. Nak kata jauh tak jauh pun lah. Dalam beberapa step ada. Sampai lah pergi kat diorang. Sampailah dengan saudara aku kata silap. Aku tak tahu, aku tak ingat sangat. Tapi aku mandi dengan diorang. Tapi yang pelik kenapa ombak yang besar tu, bila aku toleh ke belakang, baru dia sembuh kuat. Kalau aku tak toleh belakang elok lah. Dia bagi ombak slow je, cantik, sedap je mandi. Lepas tu tengok, lepas tu mak adalah siapa panggil dah. Rasa orang jaga situ kot. Dia kata okey sekali lagi 1 jam semua dah boleh masuk lah. Sebab apa, hujan dah nak sampai kan, masa dah nak hujan. Lepas tu kita mandi lah, okey, kita orang dengar kan. Mandi. Sekali belum nak hujan, mendung tak sampai, apa tak ada, tapi gelap lah. Cuba pelik, macam angin tak rasa, tapi ombak dah makin kuat. Sekali semua balik lah. Turun, semua dah turun daripada pantai, masuk homestay, mandi-mandi, and then buat macam masa holiday kan. Duduk luar makan-makan. Lepas tu tidur esok pagi macam biasa, mandi-mandi. Aku kena lagi juga 3-4 kali. Duduk dekat ramai-ramai tu pula. Elok je. Tu esok balik. Macam tu je lah cerita untuk cerita pertama aku. Walaupun cerita tu nampak macam biasa kan, tapi aku paling geram. Kenapa bila setiap kali kalau aku toleh, bukan toleh tengok ombak tu, nak tengok depan lah masa nak keluar daripada pantai tu, dia akan target aku. Aku macam, aku tak tahu sebab apa. Tapi bagi aku okey, dia tak kuat sangat. Tapi kenapa dia target aku? Bagi untuk cerita kedua ni, rasanya macam fun-fun juga. Tak ada rasa macam okey je lah. Seronok juga cerita dia. Okay, first yang aku tahu untuk cerita kedua ni, dia macam tak sangka kena. Tapi Cina tu macam gelak kat aku. Aku kan harass tau. Aku kan harassment kat dia. Aku tak buat apa pun. Okay, waktu tu kita pergi, aku pergi Last World. Lepas tu dah sampai ke sana, pakai baju lah elok-elok semua benda kan. Dan nak kata rasa tak selesa ke apa ke lah. Lepas tu aku mandi ke sana sini kan. Tak gambar dengan hantu-hantu dekat dalam tu lah, kostum diorang lah yang diorang pakai tu. Lepas dah mandi semua, naik roller coaster, mandi balik. Lepas dah mandi semua kan, dah semua dah elok semua, aku pun pergi tandas. Tandas. Dan aku tak tahu tandas tu tandas lelaki ke perempuan, sebab diorang tak tunjuk tandas tu tandas apa. Tapi tandas dia berkonsepkan kayu lah. Cantik lah. Aku masuk je. Dan aku perasan ada seorang lelaki tu masuk, dan aku tak nampak dia keluar. Aku masuk. Kata aku buat buang air semua benda kan. Lepas tu dah siap-siap tu beramai gila perempuan. Sekali adalah Kak Chinese tegur. Lepas tu dia kata, you masuk tandas sini buat apa? Ni ke tandas lelaki, tapi sama perempuan mah. Aku macam, weh, alah, saya tahu saya ingatkan tandas lelaki, sebab saya dah tak tahan. Tapi waktu tu juga aku umur 12 tahun kot. Tapi nak kata aku nak harassment, tapi okey je lah, tak ada apa lah. Lepas tu, lepas aku tak adalah gelabah, aku macam relax lah. Tak ada apa, sebab aku memang nak ke tandas. Memang aku nak buang air pun kan, sebab tak tahan. Last kali nak keluar tu, tak tahulah, macam terpegang sesuatu. Tapi tak tahu manusia ke apa kan. Lepas tu dah habis apa semua benda tu, ada Chinese tu tegur. Dia kata, you pegang saya punya punggung lah. Macam aku tak sedar tu, serius. Aku macam saya tak tahu. Yang saya tahu, saya nak pergi cari kakak saya, sebab saya memang suruh ditunggu dekat situ. Aku cakap tempat yang aku cakap tu lah. Lepas tu dia kata okey, tak apa. Lepas tu dia kata, dia tegur ni kali jangan buat lagi. Aku macam, aku tak tahu apa-apa. Memang serius, tadi tak tahu apa-apa. 100% tak tahu apa. Tak tahu apa. Memang lepas aku tandas, aku memang fikir nak cari kakak aku, kakak ipar, kakak. Lepas tu cari-cari tak jumpa kan. Lepas tu dah keluar dia tu, cari jumpa. Lepas pada tu mandi kan, fun-fun, seronok-seronok. Lepas tu balik. Okay, waktu time balik tu, aku rasa macam ada perkara yang ganjil lah. Waktu nak
balik daripada rumah lah. Sebab rumah dengan Lost World tu tak jauh mana pun. Sebab apa, mak saudara aku duduk dekat homestay dekat-dekat dengan Lost World tu. Jadi nak kata balik tu tak jauh sangat lah. Dia bukan sejam 40 minit macam tu lah. Bukan sejam 45 minit. Sejam atau 45 minit. Okay. Lepas tu waktu nak balik tu, fikir macam ada macam sesuatu tau rasa bila balik tu. Nak kata benda bukan, aku tak tahu, tapi aku snozon je lah. Aku macam entah, tak ada apa kot. Lepas tu okey je lah. Dia rasa macam dia dia tak bisik, dia kacau kat telinga. Lepas tu dia macam pegang bahu kat belah kiri kot rasanya. Aku tak apa-apa, aku tak rasa, macam biar je lah. And aku macam biar lantak, tak ada apa pun lah. Dia macam nak test-test lah, kau takut ke tak, macam tu je lah. Dan itulah kali terakhir aku mandi kat Leswell dengan duduk homestay yang mak saudara aku duduk situ. Gitu je lah. Okay. Okay, itu saja untuk video kali ni. If korang suka video aku, dan jangan lupa like, comment and subscribe. Terima kasih banyak menonton daripada awal sampai akhir. Aku appreciate sangat. Dan see you the next video. Salam daripada saya. Assalamualaikum and bye-bye.